Apa yang jadi kepada Sudan? Yes, Nina pun macam korang yang tak berapa nak tahu pasal apa yang berlaku pada Sudan, sebab bila kita cerita pasal dalam kepala kita hanyalah pasal Gaza. So ini antara sedikit sebanyak yang Nina dah buat research and Nina nak cerita dengan korang supaya korang faham what is going on pasal Sudan sekarang. Kita cerita pasal Afrika. Macam Nina cerita pasal Afrika, teringat pasal makanan fufu dia. Ramai terbayang pasal padang pasir, safari, kebuluran. Tapi jarang untuk orang tahu di benua tu juga ada sebuah negara Islam yang besar, yang penuh sejarah, namanya Sudan. Sudan ni dia terletak di timur Laut Afrika, bersempadan dengan Mesir, Ethiopia dan Laut Merah. Sebelum tahun 2011, Sudan pernah jadi negara paling besar di seluruh Afrika. Zaman dulu kan, Sudan ni terkenal dengan kerajaan Nubia dan kemudian banyak dipengaruhi oleh tamadun Islam sebab pedagang-pedagang Arab datang daripada utara bawa agama, bahasa dan budaya-budaya Islam. Sampailah hari ini, lebih 80% rakyat Sudan beragama Islam. Bahasa rasmi mereka bahasa Arab dan gaya hidup mereka banyak mirip dengan dunia Arab. Daripada pakaian, makanan, sampailah cara ibadah. Walaupun Islam kuat dekat sana, Sudan berdepan dengan masalah besar daripada inside dalam lah. Sejak dulu, pemimpin asyik berganti dengan cara rampasan-rampasan kuasa. Kerajaan sering dituduh dengan rasuah, pilih kasih kaum, zalim terhadap rakyat sendiri. Nak pendekkan cerita, semua ni bermula pada April 2023. Dua kumpulan besar yang dulu bekerjasama jatuh ke pemerintah lama dah start satu sama lain. Satu kumpulan ialah Tentera Sudan, SAF, yang satu lagi ialah Rapid Support Forces, RSF. Dulu mereka berkawan, tapi bila kerajaan nak serah kuasa kepada pihak awam, dua-dua tak nak lepaskan kuasa. Daripada situ perang saudara start untuk bermula. Bandar demi bandar diserang, hospital, sekolah, masjid semua hancur. Lebih 14 juta orang terpaksa lari tinggalkan rumah dan setiap hari ada kanak-kanak dan wanita yang syahid tanpa sebab. Dan tragedi yang baru ni yang masuk dalam berita yang kita dengar, yang ada orang spam Nina dekat dalam live yang Nina baru macam untuk ambil tahu, RSF menawan bandar El Fasher di wilayah Darfur. Dan apa yang berlaku selepas tu sangat menyayat hati. Mereka menyerang ke rumah, mereka sesiapa yang dianggap sokong tentera Sudan. Lebih 2,000 orang awam dibunuh dengan kejam, termasuk wanita, kanak-kanak dan warga tua. Yang tak best tu adalah mayat dibiarkan macam tu je, rumah terbakar, dan organisasi antarabangsa panggil peristiwa ni sebagai pembersihan etnik. Banyak negara-negara yang telah mengecam tindakan ini. Negara-negara Islam contohnya macam Arab Saudi, Mesir, Qatar, Turki kecam tindakan ni. Tapi itulah, mereka kalau nak ikut berita diorang sebenarnya tak apa nak meluas sangat kan. Must be a reason behind. Terima kasih tau sebab ambil tahu. Terima kasih sebab tanya Nina. So that Nina pun baru ambil tahu. Okay. Thank you so much and let's go kita doakan for Sudan.